kita tak boleh berharap pada trending semata-mata lah. Maksudnya macam mana? Kan ramai sekarang orang famous tapi kau ingat tak budak tu yang pernah famous dulu? Sebenarnya kita tak ingat. Betul tak? Ingat tak artis ni? Artis mana? Alah yang dulu je ni. Yang dulu. Kenapa jadi kita lupa? Sebab dia tak relevan dengan kita sampai sekarang. Maknanya apa yang dia bawa tak melekat kat hati kita. Macam susah. Ya, susah. Melekat kat hati orang dengan manfaat. Ya, betul. Sebab benda tu biasa datang bila kita tak niat untuk nak kekal relevan lah. Biasa macam tu. So kita fikir kan, masa kita start buat content yang kita dapat sambutan first wave tu, kita tak macam like kita plan buat content tapi kita tak plan untuk dapat that thing yang kita dapat. Faham tak? The first wave of support ataupun the impact tu, betul. Which is kita tak dapat. Tapi bila kita dah dapat, kita plan okay, kita kena buat double untuk dapat lebih. Tak dapat. Faham tak? Sebab mungkin kita dah mula tersasar. Ya. Ya. So, kita buat bila kita dah sebab nak dapat benda tu. Kadang kita macam ni, kadang kita pernah doa, ya Allah tolong berikan aku sedikit rezeki supaya aku jadi pejuang agamamu ke, ataupun aku boleh jadi orang bantu ni.